Cuba bayangkan, anda bangun satu pagi dan berita utama di mana-mana adalah tentang konflik besar yang baru saja meletus di Timur Tengah. Itulah yang akan kita rungkaikan hari ini dengan melihat bahan sumber asal untuk faham macam mana semua ini bermula dan apa maknanya. Jom kita selami. Okey, jadi semuanya bermula pada 1 Mac 2026. Rakyat Amerika dikejutkan dengan berita peningkatan ketenteraan yang sangat mendadak di Timur Tengah dan ia dimulakan dengan seruan yang cukup dramatik daripada Presiden S sendiri kepada rakyat Iran. Jadi, macam mana semuanya boleh berlaku? Semuanya berpunca daripada satu kempen ketenteraan bersepadu yang diberi nama kod Operation Epic Fury. Apa yang menarik ialah betapa pantas semua ini berlaku betul-betul pada hari pertama. Serangan bermula pada waktu pagi dan menjelang petang, kita terus dapat pengumuman yang mengejutkan semua orang. Kematian pemimpin tertinggi Iran. Satu langkah yang sangat berani dan berisiko tinggi. Tapi misinya tak semudah itu, kan? Sumber-sumber menunjukkan AS ada beberapa matlamat yang sangat besar. Musnahkan keupayaan tentera, hapuskan kumpulan proksi dan pada masa yang sama, capai perubahan rejim. Dari awal lagi, nampak gayanya ia memang satu tugas yang amat berat. Sudah tentu, Iran tak akan duduk diam saja. Tindak balas mereka pantas, meluas dan terus menyemarakkan api konflik di seluruh rantau itu. Tak lama lepas tu, boom! Iran lancarkan serangan balas besar-besaran menyasarkan pangkalan-pangkalan utama tentera Amerika di serata Teluk Parsi. Dan serangan balas ni bukan setakat pangkalan tentera je yang jadi sasaran. Cuba bayangkan, siren serangan udara bergema di bandar-bandar besar di negara-negara sekutu. Konflik ini sekarang dah melimpah ke kawasan awam, menjadikannya jauh lebih berbahaya. Okey, ini satu langkah yang sangat bijak dari segi strategi oleh Iran. Mereka tak kata ini serangan ke atas Iran semata-mata. Sebaliknya, mereka membingkaikannya sebagai pengisytiharan perang terhadap umat Islam. Ini adalah seruan yang direka untuk menyatukan sokongan dari seluruh dunia Islam. Dan kita mula nampak kesan domino tu. Apa yang bermula sebagai konflik antara dua negara kini mencetuskan pergolakan awam dan ketidakstabilan di negara-negara jiran. Keadaan di rantau itu sedang berada di hujung tanduk. Bila keadaan dah jadi sekacau ini, Amerika Syarikat terpaksa berdepan dengan 4 persoalan strategik yang jujurnya sangat sukar. Analisis daripada Chicago Council on Global Affairs ni membantu kita faham cabaran-cabaran tersebut. Jom kita rungkaikan satu persatu cabaran-cabaran kritikal ni dan lihat apa kesannya untuk masa depan. Cabaran pertama, apa sebenarnya maksud perubahan rejim? Adakah ia sekadar menyingkirkan pemimpin tertinggi? Itu satu perkara. Atau adakah ia bermaksud mengubah keseluruhan struktur kerajaan? Itu cerita lain. Sejarah pun dah tunjuk yang usaha seperti ini selalunya tak berjaya. Cabaran kedua, ekonomi. Lihat nombor ni. 20%. 20% daripada semua bekalan minyak di dunia lalu di Selat Hormuz setiap hari. Dan sekarang, selat tu dah jadi zon perang. Boleh bayangkan tak apa akan jadi pada harga minyak dan ekonomi global? Dan bukan minyak saja tau, konflik ni juga secara langsung mengancam bekalan gas asli dunia. Ini bermakna kos tenaga boleh melambung tinggi di serata dunia dan memberi kesan kepada semua orang, termasuklah bil elektrik di rumah anda. Cabaran ketiga pula datang dari dalam negara. Tengok carta ni, sebelum konflik ni bermula lagi, rakyat Amerika sendiri dah berpecah belah pasal isu ni. Tanpa sokongan rakyat yang padu, sangat sukar untuk meneruskan kempen ketenteraan untuk jangka masa yang lama. Masalah sokongan ni jadi lagi besar bila kita tahu yang serangan ni dilancarkan tanpa kebenaran Kongres atau PBB pun. Kalau perang ni berlarutan, tekanan politik dari dalam dan luar negara pasti akan meningkat dengan mendadak. Okey, semua ini membawa kita kepada persoalan terakhir dan mungkin yang paling penting sekali dalam konflik ini. Di sinilah letaknya pertaruhan besar Amerika Syarikat. Mereka mahukan satu kemenangan yang cepat dan tuntas. Tapi analisis menunjukkan bahawa bagi Iran, lagi lama perang ni berlarutan, lagi bagus untuk mereka. Jadi, masa sebenarnya berpihak kepada siapa? Jadi, apakah pengakhirannya? Satu kemenangan gemilang atau permulaan kepada satu lagi kesilapan besar yang memerangkap AS di Timur Tengah untuk bertahun-tahun lamanya? Walaupun serangan awal mungkin nampak berjaya, kita kena ingat, dalam kabus peperangan, garisan antara kejayaan dan malapetaka selalunya sangat tipis. Apa pendapat anda?